Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam siaran Jom Berkebun. Alhamdulillah, telah hampir 2 minggu kita tidak berkebun. Hari ini insyaAllah kita akan meneruskan membuat video. Okey sahabat, semoga anda semua sihat selalu, dimurahkan rezeki dan dilancarkan segala-galanya. Terima kasih terus menyokong channel ni. Kita terus semangat untuk berkebun. Okey sahabat, jom hari ini kita tengok apa yang patut kita lakukan. Semangat! Ini adalah pokok kelapa gading yang sedang membesar nampaknya, dan juga ni pokok manggis yang cuma ada sebatang, dan di bawah ni berhampiran dengan sungai ada buluh lemang, ada beberapa rumpun. Kita tak rasa terangkan kawasan ni sebab ni adalah kawasan pokok yang kita tanam. Ya sahabat, ni bawah ni adalah sungai. Nampaknya air pun jernih sekali. Kita teruskan. Semoga kelapa ni mengeluarkan buah satu masa nanti. Okey, kita lanjut. Kita akan menebas di kawasan ni. Ya sahabat, kita ada rezeki bunga kantan. Kita ambil bunga kantan dulu. Bunga kantan. Bunga kantan. Alhamdulillah. Ya sahabat, kita nak perbaiki tempat tadahan air. Ayuh. Cuaca pun nampak terang sekali. Alhamdulillah. Walaupun mendung, hari tidak begitu panas sekali. Okey sahabat, kita terus.
Alhamdulillah, selamatlah tugas kita pada hari ini. Walaupun kita membuat aktiviti tadi tidak begitu banyak, kita hanya menebas kawasan bawah sana. Dan juga kita mengutip bunga kantan ni, rasa-rasanya ikutlah setakat yang kita mampu setelah kita bercuti 2 minggu. Okey sahabat, terus menyokong channel ni. Kalau ada yang kekurangan daripada saya mengharapkan anda semua dapat memaafkannya. Okey sahabat, selamat berpuasa kepada semua. Terima kasih sekali lagi daripada saya. Semoga semuanya semangat. Ayuh Dema, jom kita ke kebun. Alhamdulillah.